Alright guys, so hari ni punya topik adalah aku berada dekat KL, kawan aku punya kedai. So hari ni ada satu sekarang ni aku nak bagi korang tahu adalah tayar. Tayar itu penting. Tayar race car dengan sport car dengan tayar yang kita bawa tiap-tiap hari dekat jalan raya, kereta biasa, MPV, SUV. Tetapi korang tak tahu nak cari tayar apa. Okay, so hari ni aku nak bagi tahu sama korang adalah general tayar. So general tayar ni dia bukan low spec, dia adalah spec yang untuk keluarga. Dia spek yang budget sedikit, dia adalah jenama Continental. Okey, dia under Continental. So Continental setengah orang dia rasa macam terlalu branded. So mereka pakai tayar yang mungkin daripada China. Itu semua actually harganya kan dia murah, tetapi korang bawa dalam around roughly 2-3 bulan. Kalau laju bahaya, itu semua dia tak ada safety. Macam example dulu Adrian punya kereta biasa-biasa tu, macam Myvi Iswara ataupun Adrian punya bapak punya kereta pakai tayar yang murah-murah, actually 3-4 bulan dah habis dah. So Continental mereka cadangkan untuk buat tayar yang bagus, lepas tu murah sedikit bagi korang sekarang adalah general tayar. So tayar ini dia ada banyak jenis spek. Satu-satunya Ultimax GC5. Dia ada 185 yang contohlah dekat sini 185, 55, R15 inci. Tengok dia ada stiker dekat sini Continental since 1871. Dekat sini korang boleh tengok dia tulis Ultimax GC5, monitor teknologi, treadwear 420, traction A, temperature A, steel belted radial tubeless. Untuk general tayar ini dia sesuai bagi korang drive dekat cuaca yang normal, hujan. Macam example korang pakai Myvi, Brezza, Asia, Vios, CRV, MPV, SUV. Macam ini punya kereta dia memang sangat sesuai. Ataupun kereta EV macam Ora Good Cat, harganya murah. Macam dekat sini ya, 82V, bermaksudnya V dia boleh pergi sampai 240 km/h. Korang boleh tengok dekat sini. So sekarang ni aku nak tanya tayar ada apa saiz Banyak saiz keluarga punya saiz. Ini saiz semua 15 sampai 18 pun ada. GC5, ada GS6. GC5, GX6, ada apa lagi? Ada dia punya off-road lagi. Off-road yang besar. Besar punya. Semi-slick. Semi-slick. Tak ada. Family. Family. Ini untuk daily, untuk yang nak long journey, nak comfort. General tire. Murah dari Germany. So dia punya price range adalah lebih kurang average, semua orang pun affordable. Macam lebih baik korang beli Germany punya tayar baik daripada korang beli yang congkek-congkek punya tayar lah, yang pakai-pakai nanti itu camber keluar sikit 2 bulan 3 bulan botak makan dalam. Dia apa perbezaannya GC5 dengan satu lagi GC5 GS5, GC5. GS5 dia untuk comfort daily. GC dia untuk long range. Long range Macam mana beza highway? Highway long range macam dia bunga dia tahan lama sikit lah. Okay, so kalau GC tahan lama. GS dia untuk comfort. So kalau you sedikit. nak macam lala move ke Grab Grab driver yang long journey selalu kan, GC. Ya, terima kasih bos untuk explain. Terima kasih. Terima kasih Most welcome. So ini kedai saya tiap-tiap kali datang you boleh explain sikit apa yang famous dekat sini? So selalu dia orang nampak kita macam jual tayar saja. So kita ada jual tayar, servis, overhaul atau modify punya barang pun ada. Ada kan? Apa beza kereta pun ada. Janji ada roda punya kereta, sini ada buat. So di antara banyak kedai pemain-pemain kereta kan dekat Kuala Lumpur, Selangor, PJ area sini kan, korang mesti tahu Racing Z lah. Sekarang ni mereka ada general tayar juga. Mereka ada supply keluar untuk pekedai-pekedai. Kalau korang berminat nak ambil general tayar, silakan. So aku cadangkan general tayar ini aku nak letak dekat aku punya bapak punya kereta. Itu pasal aku nak review bapak aku punya kereta dengan kakak aku punya kereta. Kemungkinan aku balik nak check size sebab kakak aku pakai Ora Good Cat, bapak aku dia pakai CRV. Aku nak test tengok dia punya comfort macam mana. So korang stay tune. Lepas pasang aku akan try tengok dan kita buat review lagi. Okay, tapi aku pastikan general tayar ini dia memang no problem sebab dia daripada Germany. Alright, Continental. Okay guys, so
sekarang ni korang dah faham kan? Aku faham kadang-kadang korang nak cari tayar yang murah tetapi nak bagus, tetapi banyak brand sangat. Banyak brand yang korang tak tahu. Korang cuma murah pasang sahaja. So actually yang ini dia punya design okey juga, General Tyre. Kawan aku ni dia dah lama dah dia tunggu aku balik dekat KL kan. Dia nak suruh tunjuk, dia cakap ada satu brand yang sangat bagus yang Continental bawa masuk menggolokkan jenama yang baru untuk market yang baru. Masa korang pakai dekat highway pun korang tak perlu risau, tak takut sangat lah. Inilah Racing Z PJ. Dia buat semua kereta yang macam ni. GR, Yaris, FL5, Mercedes. Dulu mereka famous buat Mercedes, lepas tu BMW. Sampai sekarang lah, Porsche lah, tukar performance part, semua dia boleh buat dekat sini. Okay, selain tayar, korang nak order JS Racing punya lampu, korang nak order parts, order rim, semualah kita satu kawan lah. Kalau korang nak, korang boleh cari saya juga ataupun cari Racing Z. Okay, so korang stay tune untuk video aku. Sekian sahaja, bye bye.